sekarang, ya. Perbincangan yang ada dalam Jemaah Menteri, saya daripada dulu menyatakan awal bukan saja dalam Jemaah Menteri tetapi luar pada Jemaah Menteri menyatakan kita harus menaikkan harganya kepada harga pasaran RM3 kerana kita harus cari jalan untuk menyampaikan balik subsidi itu balik semula kepada rakyat dengan cara sistem subsidi yang lain. Kerana ini yang unik bagi cara subsidi yang kita buat ini ialah kerana kita menyampai balik juga subsidi kepada rakyat dengan cara pemberian buat masa ini sistemnya hanya ialah dengan semasa kita membaharui cukai jalan kereta kita atau motosikal kita. Tetapi ada juga pendapat yang menyatakan mungkin hanya 50 sen. Mengapa hanya dan sebab itu akan menimbulkan satu keadaan di mana kalau pandangan bahawa kalau naik hanya 50 sen sama juga keadaan dalam tahun 2006. Bahawa apabila harga itu naik balik semula, naik dengan mendadak, yang penjimatan yang kita rancangkan itu takkan berjalan, takkan dapat kita kekalkan. Dan sebab itu yang berlaku dalam tahun 2006. Sebab itu harus kita naik kepada lebih daripada 50 sen, naik 78 sen 1 liter. Dan itu pun dengan kenaikan harga hari ini, kalau mencecah pada 2000 pada paras 180 US dollar seperti yang diramalkan pada hujung tahun ini, bahayanya penjimatan kita itu sebenarnya tidak ada dan beban kita untuk menanggung menggunakan duit bukan untuk tujuan yang lain tetapi semata-mata untuk membayar kepada syarikat-syarikat minyak bagi bekalan minyak itu. Jadi bermakna duit itu terpaksa mengalir kepada penggunaan-penggunaan yang sepatutnya, iaitu seperti pembangunan, seperti pendidikan, seperti kemiskinan, pertanian dan sebagainya. Tapi saya suka juga sebab kita dalam untuk debat bukan saya. Okey. Dari segi YB sendiri, setelah penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, bagaimana pada pandangan YB keuntungan keuntungan yang diperoleh oleh Petronas itu harus digunakan dalam keadaan harga pasaran minyak dunia makin meningkat. Jadi bagaimana keuntungan Petronas itu harus digunakan? Okey, kita sebagai sebuah kerajaan, ya, saya sebut tadi kerajaan yang saya impikan lah kerajaan yang kompeten, ya, yang prudent. Kita mesti memperbaiki polisi fizikal kita, fiscal policy kita, kemudian polisi monetary kita. Kita boleh menentukan, itu hak prerogatif sebuah kerajaan untuk menentukan banyak mana subsidi yang nak diagihkan kepada rakyat, banyak-banyak cukai yang akan kita agihkan, yang akan kita dapat kembali daripada syarikat-syarikat dan seumpamanya. Kemudian dari segi policy monetary kita akan menentukan interest rates kita. Jadi ini adalah keazaman kerajaan untuk menentukan semua itu. Berdasarkan kepada report yang berbagai Tan Sri Hassan merekan sendiri dalam press conference yang core point of Malaysian Petroleum Management for the financial year ended 31st March 2007. Profit after tax kita adalah tahun 2007 46.4 bilion. Kemudian kalau nak banding 2006 kita ada 41.1 bilion dan kita ada 35.6 bilion. Ya. Kemudian bukan itu saja. Kita ditakutkan